Dia jual sebab nak perak anak tok lelaki. Mu masih ada masa nak bagi nasihat kat dia. Kalau tok lelaki dia tubik pandai, mu cakap. Aku nak marah dah. Nak marah kat aku marah kamu attack. Awak boleh bagi nasihat. Azhar sempat baca. Move on. No. Sehingga lagi bagus. Jangan tekan. Bila, betul tak tu? Bina hidup baru. Saya tanya je. Nak kata aku cara pribadi orang. Aku tak tanya cara pribadi orang. Apa pribadi aku pun tak habis-habis cerita ni. Cuma, masih muzakarah. Azhar ni hati dia lembut. لما قطتم على بدي قانون تصم على بقادة انتم على بلاغانا Azhar saya tanya, saya takut Azhar tu salah buat keputusan lagi. Tak apa tu. Nasihat emak ganduk. Jawab dia. Nasihat emak ganduk. Dia dan netizen tu marah. Dia kata tu sudah cara orang. Mu kalau aku tak cara dia rekod aku ni, aku tak share dia masuk dalam blok mula. Duduk tidur dalam surau, mu tahu apa mu? Dengan bilik mana nak pergi kecing time tengah malam lagu mana. Lepas tu kat surau orang duduk gigi mari kita duduk lagu mana. Mu comel sangat-sangat. Tapi saya takutnya nanti kalau kita tak brainwash, kalau kita tak asuh dia, tiba-tiba pandai mu tak ada, aku tak ada, pandai dia pergi cak perat. Takut aku tu. Jadi sejujurnya bagilah nasihat yang terbaik untuk Azhar sekarang ni. Mungkin Azhar boleh baca dalam keadaan dia dua berbulan tak bagi ke. Bagilah nanti Azhar mungkin baca. Bina hidup baru je. Betul tu Datuk. Pak dia nak lari mana? Tok lelaki awak debel. Tok lelaki awak tu gesta ke? Gesta ke? Apa dia? Tok lelaki awak tu debel. Gesta. Orang backing. Oh, backing. Tak baik ya tu nak. Dalam maksudnya takut kalau perlukan berikat. Kenapa berikat? Gitu maksud saya. Kena lindungi sebab saya dulu dengan tok lelaki orang gesta Pok Cik B tu. Tak boleh lari dalam tak boleh lari ke mananya ada dah bayangan dia di mana sahaja. Buat solat istiqorah betul, tapi jawapan dia dah ada rasanya. Kalau saya dengar saya orang nasihat saya boleh? Saya orang nasihat saya boleh? Saya lah sebagai seorang ibu, seorang mak, seorang Tino, seorang Jan Ender, saya lah kalau saya, pun dengar sini. Kalau saya lah, Pak, no more, lari cak perak. Aku lari cak perak, run! Run, Azhar, run! Rari, bawa balik, cari lagi. Kalau balik tu, mari balik sini, oh janganlah susahkan diri awak lagi. Ya Allah, sedihnya. Dia level si Azhar ni, Azhar ni level Dinofa, level Fazura, level Izara Aisyah, level tu comel dia, tapi dia tidak nasib baik sikit awal tu. Boleh tak lelaki lagu tu walaupun dia anak dara, nikah dengan Duda, ada anak 7, Allah ni ada anak 9 dan banyaknya. Azhar Pani Azhar bo dengar tak? Level Nova, level Fazura, level ada PT banyak. Run. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih yang menyokong.